Daripada apa fakta yang kita tengok tadi, kita dapati memang nutrisi ni memainkan peranan yang penting dalam pembinaan kognitif anak-anak. Kami dapat fakta juga daripada World Bank Malaysia mengatakan produktiviti Malaysia menurun ke belakang. Jadi mengikut kajian tu, kenapa produktiviti Malaysia menurun? Adalah kerana anak-anak ini daripada awalnya tidak mendapat nutrisi yang bagus, menyebabkan mereka apabila sampai ke the real life, bekerja nanti tidak dapat contribute the best kepada ekonomi negara. Jadi fakta dia adalah nutrisi. Kembali pada nutrisi. Tadi dalam TikTok tadi dicakap masak kat rumah bagi ke anak. Saya tak sure sama ada itu berlaku dengan baik atau tidak, sebab kita tahu sekarang ibu bapa sangat sibuk dengan bekerja dan sebagainya. Mungkin kalau yang dibekalkan masih lagi frozen food yang dimasuk dalam air fryer ataupun dimasak dan kemudian dibekalkan pada anak kat sekolah. Sebabnya kita kadang-kadang lupa dan tak perasan bahawasanya there is a hidden danger dalam makanan yang kita bekalkan ke anak-anak kat sekolah.